Beta dengan sukacitanya merasmikan sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Tema Seteguh Kasih Ibu meraihkan ketabahan luar biasa para wanita di Malaysia dalam memelihara keharmonian dan kebahagiaan keluarga. Ibu bukan sekadar pengurus rumah tangga, tetapi mereka adalah tunjang utama yang membentuk jiwa dan jati diri anak-anak. Selaras dengan dasar kasih keluarga negara, kerajaan akan memastikan sokongan terhadap wanita dan keluarga akan terus diperkukuh melalui pendekatan yang menyeluruh, inklusif dan berteraskan kesejahteraan institusi keluarga. Sebenarnya anugerah ni saya tak tahu sebenarnya. Alhamdulillah hari ini dapat, dan saya rasa pengorbanan 12 tahun saya berbaluilah dengan cabaran liku-liku yang saya hadapi, dan terima kasih pada LPKN kerana menawarkan rawatan seperti ini untuk orang-orang seperti saya lah. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu, seteguh kasih Ibu. Saya sayang Mi. Selamat Hari Ibu. Abang ucapkan Selamat Hari Ibu, seteguh kasih Ibu.